صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada yang berbahagia pengurusi majlis, pihak pengurusan yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit bicara ilmu pada tengah hari ini. Staf-staf di semua peringkat, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahumullah. Tamu-tamunya kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberikan nyawa untuk terus hidup. Sehingga pada hari ini, hari ke-15 berpuasa 15 Ramadan, Allah SWT masih lagi memberikan kita pinjaman umur. Tadi sebelum mai tadi, di ahli Korea Masjid Batu, ada yang baru meninggal semalam. Pakcik yang kita duk selalu sembang-sembang dengan dia, bertarawih bersama daripada 1 Ramadan sampai 13 Ramadan. Tak sempat tarawih pada malam ke-15, Allah SWT menjemput dia. Jadi kita alhamdulillah, Allah bagi terus hidup sampai hari ini. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah SWT. Kat depan ada kursi, ada kawan-kawan belakang tak dapat kursi, bilang kat duduk. Kau tak kena duduk atas lantai. Jadi itulah, kita syukur kepada Allah Taala masih lagi sudi meminjamkan umur kepada kita. Semua ni pinjaman daripada Allah Taala kan, untuk kita terus beribadah, terus sambung membuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mengajarkan kita tentang iman, yang mengajar kita tentang Islam, yang mengajarkan kita tentang erti kehidupan ini. Jadi kita kena selawat, banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, hari yang penuh berkat, penuh keberkatan. Kita ambil peluang ni, masa-masa lapang kan. Kalau hak selalu-selalu tu duduk buat ketupat kan, kurang-kurang sikit buat ketupat, selawat, banyak selawat kepada Nabi SAW. Kalau ada grup-grup, biasa-biasa kan ada grup 3 orang, 4 orang, ketupat sana ketupat ni, kita kurang kan bulan Ramadan, supaya Ramadan kita ni akan lebih ada impak kepada kehidupan kita. Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Natijah daripada puasa ni supaya kita boleh menambah takwa kita kepada Allah SWT. Jadi nak dapatkan natijah takwa tu, nak kena bagi pelok kita punya puasa kita. Tidak makan dan tidak minum tu sudah tentulah benda yang basic. Macam mana pula kita nak meningkatkan taraf puasa kita tu kepada taraf yang lebih tinggi. Disebutkan oleh para alim ulama, puasa khawasul khawas, yang mana cuba sedaya upaya untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang bukan saja boleh membatalkan puasa, tapi boleh membatalkan pahala puasa kita. Pertuturan kita, mata kita, telinga kita, kita memperbaiki dari masa ke semasa supaya puasa kita insya-Allah memberi impak yang kuat kepada diri kita insya-Allah. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Kita mengenali bulan Ramadan ni sebagai apa orang kata syahrus siyam, bulan puasa. Semua orang puasa. Syahrul ibadah, bulan pesta ibadah. Siang puasa, ada duit rezeki lebih bagi sedekah, ada rezeki lebih kita bagi makan orang, berbuka puasa, sedekah kat masjid. Syahrul ibadah. Malam tarawih lagi, ada masa kita tadarus pula. Jadi syahrul ibadah. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai syahrul Quran, bulan yang diturunkan oleh Allah SWT Al-Quran padanya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, yang menjadi petunjuk kepada manusia, dan menjadi Al-Quran ini sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Itulah dia Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah SWT Al-Quran Karim, disampaikan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW untuk menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT. Kita dikilang, kita terlibat dalam machinery, equipment dan macam-macam peralatan. Kita nak handle satu equipment, satu-satu machinery tu, kita kena pergi khusus. Ada buku manual, ada masalah kita rujuk buku manual, and then ada testing, dia ada frekuensi dia berapa, ada manual lengkap untuk satu-satu mesin. Betul? Siapa yang terlibat, QC dan sebagainya kan? Just imagine, bayangkan satu creation, penciptaan yang lebih kompleks daripada machinery yang kita handle. Apa? Manusia. Kompleks tak penciptaan manusia? Kalau kita nak bandingkan dari sudut machinery, lebih kompleks lagi berbanding dengan machinery. Machinery ni kalau ada 10 mesin, sama 10-10 standard. Manusia kalau ikut logik adalah tidak logik. Manusia ni dicipta oleh Allah SWT tanpa manual books. Apa dia? Buku panduan manusia. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, macam mana kita nak beriman, macam mana kita nak hidup dalam diri kita secara individu, macam mana kita nak hidup secara bermasyarakat, macam mana kita nak hidup dalam keluarga kita. Manual book yang kita guna adalah Al-Quran. Sebab itulah Allah SWT ingatkan kita, bulan Ramadan ni kena banyak baca Al-Quran, banyakkan tadarus Al-Quran, fahami isi akar Al-Quran, supaya hidup kita ni ada huda, ada petunjuk, ada furqan, ada garis panduan, garisan yang mana halal, yang mana haram. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita dalam organisasi
Kalau boleh kita terapkan nilai-nilai seumpama itu, kita akan melahirkan organisasi yang mantap. Organisasi yang tidak memisahkan antara Al-Quran dan kehidupan dan alam pekerjaan. Pihak human resource, kalau boleh banyakkan program-program seumpama ini, kerana ianya memberi kesan kepada motivasi pekerja-pekerja kita, memberi motivasi kepada ahli keluarga kita dalam masyarakat yang ramai, akan memberi impak kepada produktiviti dan sebagainya kepada syarikat kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebut Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Jihad, bulan yang mana dituntut untuk berjihad. Berjihad dalam erti kata bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu kejayaan tersebut. Kalau dalam konteks Islam, bagaimana Nabi SAW menunjukkan konteks jihad ini dalam mempertahankan agama. Pada tanggal 17 Ramadan, hari ini 15, esok 16, lusa 17. Satu peristiwa besar yang telah berlaku di zaman Nabi SAW yang disebut sebagai Badar Al-Kubra. Tahun kedua hijrah, tahun yang sama, 1 Ramadan diwajibkan berpuasa, tahun yang sama juga diwajibkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh balik kita cek buku sirah. Banyak karangan-karangan, karya-karya buku sirah yang terkenal. Antaranya Fiqhus Sirah Al-Buti, dikarang oleh Al-Buti, Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi, ataupun yang senang-senang kita baca Fiqhul Harakah yang dikarangkan oleh Ustaz Abdul Hadi Awang. Jadi buku-buku seumpama itu, buku-buku sirah boleh menjadi petunjuk kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan orang ramai. Jadi hari ini insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada, marilah kita melihat bagaimana Allah SWT merakamkan dalam Al-Quran Karim tentang satu peristiwa yang besar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah id taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Dan ingatlah, Allah SWT kata, dan sesungguhnya walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah. Wa antum adillah, kamu lemah dari sudut bilangannya, kamu lemah dari sudut persenjataannya, kamu lemah dari sudut segala-galanya. Oleh itu, bertakwa kepada Allah. Inilah kekuatan yang daripada umat Islam pada zaman itu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Fattaqullah. Allah Subhanahu Wa Taala minta sahabat-sahabat Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah Taala. Seperti mana ayat yang saya sebut sebentar tadi, awal tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, la'allakum tattaqun. Hasil natijah daripada puasa ni, kamu akan bertakwa. Selepas kamu bertakwa, Allah Taala suruh bawa bekal bertakwa ni pada Nabi SAW apabila berhadapan dengan tentera musyrikin Quraisy, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Nak boleh takwa ni kena latihan, training. Jadi puasa ni merupakan satu madrasah, satu sekolah untuk kita beroleh takwa dalam kita menghadapi kehidupan kita seharian, insya-Allah. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, puan-puan semua akan beroleh takwa hasil daripada bulan Ramadan, insya-Allah.
Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat? Dari malaikat ini turun bantuan daripada Allah SWT kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah Taala akan dalam peperangan Badar, Allah SWT bantu dengan 3,000 malaikat. Tak cukup lagi. Bahkan jika kamu bersabar, intasbiru wa tattaqu, kamu bersabar, kamu bertakwa, dan musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Orang yang bertakwa dalam peperangan Badar, kemenangan Nabi SAW dibantu oleh tentera Allah SWT. Kita baca sirah berkenaan peperangan Badar ini, banyak perkara yang menakjubkan yang berlaku yang tidak masuk akal. Masuk akal maksudnya kita fikir tak logik tapi berlaku. Apabila pedang menetap belum sampai ke leher musuh telah terputus. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan peperangan Badar. Sahabat-sahabat yang dirahmati muslimin dan muslimat rahimakumullah, semasa kemuncak bermulanya peperangan Badar, Nabi SAW berkemah di satu tempat yang sangat strategik. Dan Quraisy, mereka tidak bernasib baik kerana mereka tiba lambat dan pihak Islam telah menguasai tempat yang strategik. Orang Quraisy dapat tempat yang kurang strategik, dan mereka berkemah di tempat bernama Udwatul Quswa. Quraisy bila dah berkemah, dia hantar perisik dia untuk siasat tentera Nabi SAW. Tentera kafir Quraisy ada 1,000 orang penuh, lengkap bersenjata. Tentera muslimin hanya ada 3 atau 13 orang. Tuan-tuan puan boleh cek, tengok sejarah bagaimana awal cerita bagaimana sebelum berlaku pertempuran tersebut. Quraisy dihantar seorang penyiasat. Dia hantar Magnum PI. Nama dia Umair bin Wahab Al-Jamhi, untuk meninjau apa keadaan tentera Islam di sana. PP cek, balik-balik beritahu kepada Abu Jahal. Abu Jahal, kita tak boleh makan dia pun. Dia sangat hebat. Full stop. Abu Jahal, oleh kerana keangkuhan dia, kegilaan dia untuk menghancurkan umat Islam ketika itu, Abu Jahal tak peduli dengan kalimah Umair. Lalu memerintahkan bala tenteranya untuk bersiap sedia pada malam tu untuk menentang dengan Nabi SAW. Ada satu kisah dalam peperangan Badar, apabila Nabi SAW nak mendisiplinkan para tentera, Nabi SAW begitu cukup jaga saf dalam solat. Bagaimana firman Allah SWT, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah SWT sangat cintakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam keadaan satu saf yang tersusun, seumpama bangunannya tersusun kukuh. Jadi Nabi SAW setiap kali solat, Nabi SAW akan tengok saf dia, tengok sahabat, tengok kanan. Bukan hanya sekadar menuturkan dengan kata-kata sebagai seorang imam, luruskan saf, betulkan saf. Dan ni zaman moden ni dia makin panjang lah. Luruskan saf, betulkan saf, matikan handphone
letakkan beg di hadapan. Macam-macam nasihat sebelum sembahyang. Sebab apa? Sebab orang sembahyang pun buat jahat ke? Kalau kami di Masjid Batu tu, kalau nak sembahyang untuk imam pesan, beg jangan letak depan ni. Sembahyang sujud ni kan? Beg kena letak tengah. Kita sujud, kita duduk atas beg. Tengok dalam YouTube ada Masjid Batu punya, masya-Allah kan. Dia sembahyang, dia sujud, tak ni, sujud, semua pakai sujud, mai kutu mana, dia balas. CCTV boleh rakam je lah. Kan? Bukan nampak muka, bukan kenal apa. Bawa pergi kat polis, boleh kata. Tak kenal apa, nak cas apa, nak tangkap semua. Kan? Begitu parahnya keadaan. Okey, patah balik. Jadi pergi Masjid Batu lah, kita pergi merang pada. Nabi SAW menunjukkan bahawa solat tu penting dalam organisasi. Nak pergi perang. Ada seorang sahabat, seorang cek dengan kayu sugi, hak mana yang terlebih sikit Nabi SAW tolak. Lalu semasa dia cucuk seorang sahabat nama Sawad bin Ghazbah. Bila Nabi SAW cucuk perut dia, dia mengadu kepada Nabi SAW dan minta balasan. Cucuk perut apa, cucuk perut hang balik. Lalu berlakulah satu peristiwa yang menyentuh perasaan, di mana sahabat-sahabat marahlah. Ni hang nak buat apa, takkan nak balas kepada Nabi SAW. Nabi SAW tak apa. Nak balas, boleh balas. Aku sudi. Nabi SAW pun buka baju. Lalu sahabat ni dengan penuh kasih sayang, kecintaan kepada Nabi SAW, memeluk tubuh Nabi SAW dan menyentuhkan pipinya ke perut Nabi SAW. Aku takut inilah sentuhan aku yang terakhir dengan kamu, wahai Nabi SAW. Begitu sayangnya sahabat kepada Nabi SAW, dan ternyata sahabat ini telah gugur syahid ke jalan Allah SWT dalam peperangan Badar. Dan itulah sentuhan dia yang terakhir. Setelah Nabi SAW cek, buat pemeriksaan dalam keadaan yang penuh ketakutan, penuh kesakitan, kerisauan. Tak perang lagi, dah risau. Kenapa mereka risau? Mereka merasakan bahawa habislah kami. 313 lawan 1000 orang. Kalau kita nak buat perbandingan, setengah riwayat kata 1300. Satu dari sudut bilangan, kedua dari sudut kelengkapan. Kuda yang ada pada Nabi SAW dan sahabat, 2 ekor kuda. Tentera musyrikin Mekah, mereka ada 100 ekor kuda. Berapa puluh kali ganda. Kuda ni macam kereta tank lah sama kita ni. Kan? Kuda ni boleh bergerak dengan lebih pantas. Siapa biasa naik kuda? Syok naik kuda ni. Kalau boleh speed. Siapa kalau badan kecil macam kita ni, kuda suka lah. Nak bawa tu dia ringan. Badan joki. Kalau badan hak berat sikit, kuda lah bawa. Jadi kuda ada 100 ekor kuda. Tentera muslimin hanya ada 2 ekor kuda. Unta, disebutkan bahawa tentera muslimin hanya ada 70 ekor kuda. Berbanding dengan musyrikin Mekah, dia ada disebutkan dalam riwayat tak terkira banyaknya. Terlalu banyak sangat. Satu hari mereka sembelih antara 9 ke 10 ekor kuda untuk makan. Ramai kan? Dia kena buat kenduri, nak kena banyak unta lah. Hari ni makan 10 ekor, esok 10 ekor. Pada seminggu dah berpuluh ekor lah. Begitu kelengkapan dari sudut kelengkapan. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW mereka risau dengan keadaan ini. Terlalu merisaukan sehingga Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah SWT. Dalam satu doa yang dirakamkan oleh hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata, Allahumma anjizni ma wa'adtani
Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, berikanlah, kurniakanlah kepada kami apa yang telah Allah SWT janjikan kepada kami. Ya Allah, kalaulah sekiranya hadhil isabah, kumpulan ini, 3 atau 13 orang ini syahid semuanya di jalan Allah SWT, la tu'bad, selama-lamanya tidak akan ada orang yang menyembah kamu, wahai Allah SWT. Mana ini kira benchmark terakhir. Kalau habis ni, habis. Inilah orang yang terpilih, yang Allah SWT pilih, dah tapis kan. Mereka melalui penapisan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah bukan benda kecil. Hijrahnya kena tinggal rumah, kena tinggal perniagaan, kena tinggal anak bini, kena tinggal pohon kurma, kena tinggal semua segala-galanya, pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengorbanan yang besar daripada sahabat. Jadi berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrah ini, peperangan Badar ini, Nabi SAW dan para sahabat sangat risau. Sampai Nabi SAW membacakan satu doa yang sangat kuat. Tapi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, Abu Jahal pun doa juga. Jahal pun doa juga. Kan Nabi SAW punya doa. Abu Jahal kata, Allahumma iqta'na lirrahim wa atana bima la na'rifahu fahnan al-ghadata. Wahai Tuhan, binasakanlah orang yang memutuskan silaturahim. Ini Abu Jahal doa. Wahai Tuhan, binasakanlah orang yang mengajar ajaran sesat. Wahai Tuhan, binasakanlah dia pada pagi ini. Pagi itu Abu Jahal doa kepada Allah SWT. Dan doa itu sebenarnya untuk diri dia sendiri. Dialah orang yang membawa kesesatan. Dialah orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah SWT jawab dalam suratul Anfal untuk menjadi panduan kepada kita, di mana Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-19, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'udu wa la tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu, hai orang-orang musyrik, memohon supaya diberi kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang. Orang musyrik minta doa kepada Allah Taala, kemenangan. Betul lah, benar. Dan disaksikan oleh kamu, dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi SAW, maka yang demikian itu amat baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali memusuhinya, kami juga kembali menolongnya mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah SWT berserta orang-orang yang beriman. Suratul Anfal ni banyak menceritakan tentang peperangan Badar. Panjang surahnya, tapi diceritakan begitu detail, nak menjadi pedoman kepada kita bahawa konsep Islam bukan hanya terkongkong dengan semayang, puasa, zakat, haji 5. Zakat Islam tu, konsep Islam tu merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Kalau dari sudut masa, sejak daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, termasuklah tidur tu sendiri, Islam ada di situ. Tidur pun Islam ajar kan? Macam mana nak tidur, sebelum tidur ambil wudu, sebelum tidur baca doa tidur, baca ayat-ayat apa kan? Mengiring ke kanan, itu sunnah Nabi SAW. Begitulah juga Islam itu